الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpah kurnia dan kasih sayang Allah, kita bertemu lagi pada malam ini setelah kita tangguhkan kuliah kita sempena. Kita menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Alhamdulillah, tuan-tuan telah berjaya menghabiskan 30 Ramadan. Semoga amalan kita di sepanjang Ramadan Allah Ta'ala terima. Alhamdulillah, kita juga sudah melepasi 30 Syawal. Dah malam ni dah selesai kaedah kan? Tapi ada lagi tahu sambung raya malam ni. Dengan masjid, salah satu masjid yang saya mengajar di Kuala Lumpur, malam ni lah jemputan sambutan Aidilfitri. Malam ni kita dah satu Zulkaidah dah kan malam ni. Habis dah Syawal. Jadi Syawal pun telah berlalu dan semoga amalan kita di bulan Syawal juga, puasa 6 yang kita buat, Allah Ta'ala terima sebagai suatu amal ibadah yang Allah Ta'ala redha. Semoga tuan-tuan sekalian terus berada istiqamah di dalam rumah Allah. Mungkin kembali kepada asal ataupun adalah kod pertambahan seorang dua jemaah baru hasil daripada tarbiyah Ramadan. Kalau ada, Alhamdulillah. Kalau tiada, inilah dia jemaah kita yang sebelum Ramadan dari itu dah. Tuan-tuanlah juga orangnya. Sebab itulah bukan senang kita nak mendapatkan, orang cakap tu, pertunjuk, mendapatkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya nak menjadikan kita istiqamah dengan masjid ini merupakan satu perkara yang amat sukar. Walaupun sudah ditarbiyah 30 hari dalam bulan Ramadan, begitulah seterusnya, begitulah keadaan yang berlaku pada saban tahun. Akhirnya bila keluar saja Ramadan, yang kekalnya adalah jemaah yang berada sebelum Ramadan. Yang pertengahan Ramadan begitu ramai itu ruyuk kan, hilang balik kan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatanlah kepada tuan-tuan sekalian, terus kita berada di dalam saf, dalam jemaah mengimarahkan rumah Allah. Kita hidup atas dunia pun tak lama ya, kita akan pergi meninggalkan dunia. Semoga tuan-tuan terus bersama-sama kita berusaha memperbaiki diri kita supaya kita menjadi manusia yang benar beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, insya-Allah ya. Tuan-tuan, sekarang kita sambung lagi lah kuliah kita yang terhenti sudah hampir 2 bulan ya. Kita berhenti di mana hari itu? Kita berhenti pada ayat Allah Ta'ala yang berbunyi daripada surah As-Sajdah. Kita berhenti pada ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Itu kita berhenti pada ayat yang ketiga. Okey. Kita berhenti pada ayat ini pada 2 bulan yang lepas.
Yang mana Allah Ta'ala menyatakan walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, dan kalau kami menghendaki, nescaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa itu petunjuk. Artinya semuanya beriman kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala boleh buat. Tak ada orang kafir, semua Islam belaka boleh buat. Gitu kata. Maksud tu walakin haqqal qawlu la amla minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan tetapi telah tetaplah perkataan daripadaku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka Jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Tuhan kata kalau aku nak buat, semua beriman itu boleh, tetapi aku telah tetapkan akan ada di kalangan manusia dan jin itu yang masuk syurga dan masuk neraka. Oleh kerana ini merupakan ketetapan daripada Allah Ta'ala, maka tidaklah jadinya Tuhan memberikan semua manusia itu beriman kepada Allah. Mesti ada masuk syurga, mesti ada masuk neraka. Walaupun Tuhan boleh buat semua manusia ini beriman masuk syurga belaka, macam para malaikat. Malaikat tak ada yang ingkar, semua baik-baik belaka. Jadi tak ada malaikat dia masuk neraka. Jadi bila manusia dan jin ini ada syurga, ada neraka. Kita dah bahas dalam perbincangan kita pada bulan 2 bulan lepas, kenapa dan mengapa. Antaranya tuan-tuan sekalian, kenapa Allah buat demikian, kata dia. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala kalau ikut dia boleh paksa. Semuanya beriman, semuanya pergi masjid. Dia maha berkuasa dah. Masjid tuan-tuan ni boleh semuanya. Sampai Masjid Ulu Berang ni semua datang. Boleh tak tuan-tuan kalau nak buat? Boleh, kan? Boleh, dia boleh buat tak? Tak macam ni lengang tak? Semua akan datang. Tuhan boleh buat, sebab dia maha berkuasa. Tetapi Allah Ta'ala, yang pertama hendak menghendaki bahawa keimanan itu hendaklah dimiliki dengan pilihan sendiri dan secara sukarela. Dia boleh paksa tapi dia tak nak buat. Terpulang kepada manusia, dia nak ambil mana? Nak ambil syurga ke? Nak ambil neraka ke? Terpulang kepada mereka. Sebab itu Tuhan sediakan ada syurga dan ada neraka. Kalau semuanya masuk syurga Tuhan buat, tak perlulah. Tak perlulah manusia manusia ini berada atas muka bumi ni. Tak payah duduk sini hidup untuk terus masuk syurga. Tuhan tak buat macam tu sebab dia nak manusia, hamba yang beriman kepada Allah Ta'ala itu, dia mestilah sukarela mengabdikan diri kepada Allah. Itu satu jawapan ni lah. Kemudian, dan juga kata dia, Allah Ta'ala juga maha mengetahui bahawa kumpulan yang enggan beriman itu, walau bagaimana sekalipun diberikan pilihan dan tawaran, nescaya mereka tetap tidak beriman. Itu juga Tuhan pun tahu, kan? Jadi semua ini semua termaklum di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Maka Allah maha mengetahui bahawa si fulan akan berlaku kufur, walaupun ditawar dengan berbagai tawaran menarik yang membawa mereka kepada kejadian hakiki. Nampak tak? Tuhan tahu juga tu, Namun begitu, kata dia, jika kita memberikan alasan bahawa sememangnya untuk nasib seseorang telah terdahulu dalam pengetahuan Allah, mungkin ada yang mempersoalkan, adakah Allah tidak berkuasa untuk mengubah untuk nasib seseorang yang sememangnya telah terdahulu dalam pengetahuannya? Boleh tak Tuhan ubah? Ketetapan seorang itu dah masuk neraka, Tuhan ubah masuk surga. Boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh.
Sebagai jawapannya, tentu Allah Ta'ala maha berkuasa untuk berbuat demikian. Lalu ditimbul pula persoalan, kata dia, mengapa Tuhan tak buat? Kan? Kalau Tuhan buat, semua takdir itu berubah, semua manusia masuk syurga. Tuhan boleh buat, kenapa Tuhan tak buat? Maka jawapannya dimuatkan ayat tadi kita bincang tadi, apa dia? La'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Jawapannya kenapa? Tuhan dah tetapkan ada yang masuk syurga, ada yang masuk neraka di kalangan manusia dan juga jin. Kan? Ayat ini kata dia memuatkan satu ketetapan yang merupakan janji Allah, iaitu dengan adanya syurga dan neraka, maka pasti akan diisi penghuni-penghuninya dari kalangan jin dan manusia. Kalau tidak ada penghuninya, maka tidak perlulah adanya syurga dan juga neraka. Sebab itulah ada ketetapan daripada Tuhan, ada syurga, ada neraka. Maka apatah lagi Allah tidak akan memungkiri janjinya. Dia kata la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan penuhi neraka jahanam itu daripada jin dan manusia. Itu janji Tuhan. Tiba-tiba Tuhan batal pula, semua masuk syurga, ubah takdir. Tak boleh lah, sebab Tuhan itu tidak sekali-kali memungkiri janjinya. Janji dia apa? Janji dia ada yang masuk syurga dan ada yang masuk neraka. Gitu kan? Kemudian bila sampai masanya besok, Tuhan menunaikan janjinya. Mungkin juga jawapan ini menimbulkan kemuskilan lagi di kalangan orang. Mengapakah Allah sengaja menetapkan adanya kumpulan manusia yang akan masuk neraka dan syurga? Kenapalah pula Tuhan buat macam tu? Untunglah orang yang masuk syurga, rugilah yang masuk neraka. Jadi timbul lagi persoalan yang tak habis-habis, kata dia kan. Maka kata dia, mencari jawapan kepada persoalan ini bagaikan mengharungi samudera yang luas dan berbadai. Secara spesifik kata dia, kita tidak menemui sebarang nas yang jelas mengapa Allah menetapkan si fulan sebagai penghuni neraka, fulan ni neraka, fulan ni syurga. Tak ada dalil yang jelas. Jadi persoalan itu tinggalkan persoalan, kita tak tahu. Tetapi kata dia dekat sini, ni kita nak bincang malam ni. Kan? Kalau macam tu kata dia, kenapa pula Tuhan tetapkan ada yang syurga dan neraka? Kesianlah yang Tuhan tetapkan masuk neraka tu. Jadi zalimlah Tuhan ni. Timbul pula persoalan yang macam itu. Maka tuan-tuan sekalian, bila nak dikaji, akhirnya kita tak dapat jawapan yang pasti kenapa berlaku demikian. Sebab ilmu manusia tak dapat nak menggapai ilmu Tuhan. Cuma Tuhan bagi tahu apa? Janji Tuhan, wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Ini Tuhan kata, sesungguhnya, ingatlah kata dia, Allah tidak sekali-kali menghendaki berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ini dia punya kunci dia. Tadi kita bersoal, kenapa Tuhan ada tetap dah ni masuk syurga, ni masuk neraka? Untunglah orang yang masuk syurga, dah ditetapkan masuk syurga. Jadi rugilah yang masuk neraka. Dihidupkan atas dunia untuk masuk neraka. Zalimlah Tuhan macam ni. Gitu kan? Kita nampak macam tu. Tapi Tuhan kata, wa mallahu yuridu zulma lil ibad. Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan menzalimi hamba dia. Ini pegang yang ini. Habis itu Tuhan masuk sebahagian manusia dalam neraka.
Kenapa Tuhan tak masuk di dalam syurga? Sedangkan Tuhan boleh masuk di dalam syurga. Zalimlah Tuhan. Itu kita kata. Tak. Manusia kata macam tu. Tetapi Tuhan kata, Allah sekali-kali tidak akan menzalimi hamba dia. Mesti ada sesuatu yang di luar ilmu kita, yang tak sampai ilmu kita ini, untuk kita mengetahui kenapa Allah Ta'ala buat orang itu masuk neraka. Ini yang kita surrender. Kita tewas, kita tak tahu. Cuma kita dapat zahir macam itu. Zalimlah Tuhan, masukkan manusia ke dalam neraka. Jadi inilah tuan-tuan sekalian yang kita cuma nak bincang pada malam ini, ya. Baik. Maka kata dia, malam ini kita bincang wa mallahu yuridu zulma lil ibad. Orang yang beriman menerima dengan penuh yakin bahawa apa sahaja yang berlaku kepada manusia, sama ada ditentukan ke syurga atau ke neraka. Yakin. Dah, yakin dengan Allah. Allah Ta'ala itu tak akan menzalimi hamba dia. Sudah pasti ada sesuatu yang manusia tak tahu. Kenapa si fulan ini masuk syurga dan kenapa si fulan ini masuk neraka. Ini kita tak tahu, manusia tak tahu, ya. Namun apabila Allah menetapkan seseorang masuk neraka, bukan disebabkan Allah sengaja hendak menganiaya mereka. Okey, kau syurga, engkau neraka. Besok bila mati, lepas padang mahsyar, kau pergi masuk syurga, kau pergi masuk neraka. Gitu dah. Jangan kita rasa macam itu. Sebab takkan begitulah sifat Tuhan. Tak. Dia yang menjadikan kita, menghidupkan kita, tiba-tiba dia hidupkan kita untuk kita masuk neraka. Tak mustahil. Mustahil Tuhan buat macam itu. Jadi apakah sebabnya? Ini yang manusia tak dapat nak mengolah, tak dapat nak mengetahui sebenar apa yang berlaku di sebalik kenapa si fulan itu masuk neraka. Okey? Cumanya kata kita tidak tahu sebab musabab mengapa si fulan ditentukan sebagai penghuni neraka. Kita tak tahu pula. Kita dapat zahir je. Zalimnya Tuhan ni masukkan manusia ke dalam neraka. Sebab kita tidak tahu, ya. Apabila kita mengetahui sebabnya, maka itu bukan bererti tiada sebab dan alasan mereka ditetapkan sebagai penghuni neraka. Maka kita serahkan kepada Allah yang maha bijaksana, berbuat apa yang dikehendakinya. Serah pada Allah, ya? Sebab ilmu kita tak sampai kepada ilmu Allah, kata dia. Kerana yang dipersoalkan ialah perbuatan makhluk. Perbuatan kita ini boleh dipersoalkan, sedangkan kata dia perbuatan Allah tidak boleh sama sekali dipersoalkan. Apa hak kita nak mempersoalkan tindakan Tuhan? Sebab kita tak tahu apakah di sebalik perbuatan Tuhan itu. Tak sampai akal kita. Sebab itu tak boleh persoalkan apa tindakan Tuhan, ya. Tetapi kita mestilah meyakini sesungguhnya hati bahawa sebarang ketetapan Allah itu adalah maha adil. Ini kita kena pegang. Tuhan masukkan si fulan itu ke dalam neraka, itu adil. Sebab kita tak tahu. Tuhan yang tahu. Jadi kita tak tahu. Jadi sebab tu tak boleh kita bersangka buruk dengan Tuhan. Zahir kita nampak macam tu, zalimnya Tuhan masukkan manusia ke dalam neraka. Sebabnya apa? Sebabnya kita tak tahu. Tuhan yang maha mengetahui. Apatah lagi kata dia, Allah sendiri memberitahu bahawa di sisinya ada hujah dan alasan yang kuat terhadap apa yang dilakukannya.
Tuhan kata macam tu. Ada alasan yang kuat dan kukuh terhadap perbuatan Tuhan yang masukkan si fulan ke dalam neraka. Hujjatun balighah, yang manusia tak tahu apabila tiba hari kiamat nanti. Dekat sana besok kata dia, lalu Allah mengemukakan hujahnya mengapa si fulan itu ditentukan masuk neraka. Gitu dah. Atas dunia kita tak tahu, tetapi besok bila kita berada di padang mahsyar, katanya dekat sini, barulah kita tahu kenapa si fulan itu masuk neraka, kenapa si fulan itu masuk syurga, dengan hujah balighah, dengan hujah yang mantap di sisi Allah yang tidak mampu untuk manusia menafikannya. Masa tu barulah manusia kata, oh patutlah masuk neraka. Tapi bukan sekarang lah dah. Sekarang tak tahu. Sebenarnya ilmu Allah yang maha mengetahui. Kunci dia, Tuhan tidak menzalimi hamba-Nya. Jadi Tuhan masuk si fulan itu ke dalam neraka, betul dah tu. Kan? Cuma sekarang ni ilmu kita tak sampai. Kita tak tahu kenapa si fulan itu ditentukan masuk neraka, kita tak tahu. Dekat sana besok Tuhan menghujahkan dengan balighah yang jelas dan nyata, barulah manusia kata, oh patutlah pun masuk neraka. Gitu. Dia akan berlaku macam tu besok di padang mahsyar, ya. Baik. Jadi kata dia, maka pasti tiada siapa yang dapat melawan hujah tersebut, dan ketika itu barulah mereka nampak dan sedar mengapa takdir Allah ditentukan begitu dan juga begini. Nampak tak tuan-tuan, kan? Jadi kita faham tu tak? Betul dah tu. Bukan Tuhan saja-saja nak masukkan fulan itu ke dalam neraka. Bukan saja-saja. Bukan maknanya bila Tuhan hidupkan si Mamat ini, Mamat, kau besok masuk neraka. Dia tak macam tu. Ada sebab-sebab yang menyebabkan sebab itu datang daripada Mamat itu sendiri, yang menyebabkan dia akhirnya masuk ke dalam neraka, dan ilmu itu ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di awal kita katakan bahawa Tuhan tidak paksa, kan? Tuhan tak paksa. Terpulang pada kamu. Kalau kamu nakkan syurga, cara bersyurga. Kalau kamu nakkan neraka, cara berneraka. Maknanya Tuhan itu maha mengetahui, dan dia nak manusia itu buat pilihan dia sendiri. Bukan dia kata kau neraka, engkau syurga. Tak macam tu. Tetapi manusia yang memilih ke mana mereka nak pergi. Taib. Jadi nyatakan dekat sini bahawa qul falillahil hujjatul balighah falau syaa'a lahadakum ajma'in. Suratul An'am, ya. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu sudah tidak ada sesuatu bukti, maka Allah mempunyai bukti yang tegas dan nyata. Oleh itu, jika dia menghendaki, tentulah dia akan memberikan hidayah petunjuknya kepada kamu semuanya. Kalau dia nak, dia boleh buat semua dapat petunjuk. Tetapi di sisi Allah Ta'ala itu al-hujjatul balighah. Di sisi Allah Ta'ala itu cahaya itu nyata. Kenapakah berlakunya kepada si fulan itu macam ini, si fulan itu macam itu? Allah Ta'ala itu yang maha mengetahui. Jadi di sana besok, bila Allah Ta'ala membentangkan ini kepada manusia, baru manusia nampak maha suci Allah, maha adil Allah. Kenapa dia meletakkan si fulan itu ke dalam neraka?
Dah jelas besok baru kita nampak, dan persoalan-persoalan yang wujud atas dunia ini tak mampu untuk terjawab, melainkan besok di sana besok baru kita tahu kenapa Allah telah buat demikian, kenapa si fulan itu syurga, kenapa si fulan itu neraka. Itu besok akan terjawab bila kita berada di padang mahsyar. Jadi perhatikan ayat ini. Jadi kita malam ni ketuan-tuan kena bagi tumpuan baru boleh faham betul-betul. Kalau tak ada kita nak melilau tu kan, mana kenapa Datuk jadikan si Rahmat Sami tu Hindu itu juga. Tak pasal-pasal dia masuk neraka kan. Sebab kita akan datang banyak persoalan-persoalan yang akan datang syubhat kepada kita, menyebabkan takut kita pula yang tergelincir melakukan perbuatan su'zon dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu dia. Maka kata dia, perhatikan ayat ini. Allah menjelaskan bahawa dia mempunyai bukti dan alasan yang kukuh dan nyata, dan pada masa yang sama dia boleh memberikan hidayah kepada semua orang. Nampak? Boleh semua bagi hidayah. Dia boleh buat. Dan dia juga nyatakan dia juga ada hujah yang balighah, hujah yang nyata kenapa si fulan itu tak dapat hidayah. Ini semua di bawah kuasa Allah Ta'ala ya. Jadi tetapi bukti dan alasan yang nyata itu menyebabkan lidah manusia menjadi keluh, tidak berupaya lagi untuk mempersoalkan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkeluh. Sekarang ini kita boleh katalah macam-macam tak? Persoalan itu, persoalan ini, kenapa Tuhan buat macam tu, kenapa Tuhan macam-macam kita boleh cakap. Sebab kita tak nampak lagi sebab dia apa. Tapi besok di sana Tuhan bagi tahu kita, nampakkan kita kenapakah begini. Makanya tuan-tuan sekalian, pada ketika itu manusia menjadi keluh, tidak berupaya lagi untuk mempersoalkan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Barulah kita masa itu kita rasa begitunya rupanya, tu kisah dia. Layaklah si fulan itu masuk neraka kerana perbuatan dia. Baru kita tahu. Sekarang tak nampak. Sebab apa? Ilmu kita tak dapat nak mencakau ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka hendaklah kita meyakini. Betul ya? Kita perlu yakin bahawa sungguhnya apa tuan-tuan? Yakin kita bahawa setiap sesuatu ketetapan yang ditentukan oleh Allah kepada makhluknya adalah berdasarkan kebijaksanaannya. Ini kita punya keyakinan. Dan tadi kita dah bincang, Tuhan tidak menzalimi hamba dia. Balasan buruk adalah berpunca daripada manusia itu sendiri. Manusia punca dia, kata dia, bukannya Allah yang boleh dipersalahkan. Jadi tuan-tuan sekalian, bukan Allah yang boleh dipersalahkan, tetapi sebaliknya kesalahan itu datang kepada diri manusia sendiri. Contohnya gini, nampak dia tu rajin, contohnya kan beribadat rajin, bersedekah rajin, semuanya rajin. Tiba-tiba tengok besok dekat padang mahsyar besok, masuk neraka lah pula. Gitu kan. Dulu nampak hebat, orangnya baik, bagus. Nampak kenapa masuk neraka? Ni kita tak tahu tak? Tuhan itu yang Maha mengetahui. Maka sebabnya itu daripada zahirnya nampak ahli syurga jadi ahli neraka. Kenapa? Kerana di dalam pengetahuan Allah. Tuhan Maha mengetahui siapa dia sebenarnya. Adakah dia seorang yang benar-benar ikhlas kepada Allah, ataupun dia hanya berpura-pura, melainkan hanya mencari beberapa kepentingan duniawi yang akhirnya tertipu dengan itu. Maka nampak zahir macam orang baik-baik,
di sisi Allah Ta'ala tidak baik, lalu Allah Ta'ala campakkan dia ke dalam neraka Allah. Jadi semua ini tuan-tuan sekalian di bawah pengetahuan dan juga kuasa Allah yang tidak mampu untuk manusia capai, tak mampu untuk manusia itu berbuat sesuatu. Kenapa? Kita hanya memandang zahir sahaja. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Sebab itu dia telah menjanjikan adanya syurga dan juga neraka kepada manusia dan juga jin. Tuhan maha mengetahui. Ada di kalangan hamba yang betul-betul ikhlas kepada Allah, dan ada di kalangan mereka ini yang berpura-pura, contohnya beriman, sebenarnya tidak beriman kepada Allah Ta'ala, dan mereka ini tergolong dalam golongan yang Tuhan sebut disumbat ke dalam api neraka di kalangan manusia dan juga jin. Jadi buat masa itu kita berpegang pada prinsip senang saja, Tuhan maha adil dan Tuhan tidak akan menzalimi hamba dia. Siapa yang cakap? Tuhan yang cakap. Kita pegang itu. Jadi adanya syurga dan neraka merupakan satu keadilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya manusia itu sentiasa berhati-hati jangan sampai amalan dia itu membawa mereka ke dalam neraka Allah. Maka tuan-tuan sekalian, itu yang paling kita takut. Makanya sebagai beriman kepada Allah Ta'ala, kita perlulah berhati-hati, ya. Kita nak amalan kita yang kita buat atas dunia ini amalan-amalan yang melayakkan kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, baik. Ayat sekali berkata Abu Muhammad, kata dia, Al-Haq berkata, ketahuilah bahawa, kata dia, kesudahan yang buruk itu tidak berlaku, pengakhiran, su'ul khatimah. Kata dia, kata Muhammad Abdul Haq, sesungguhnya, kata dia, kesudahan yang buruk itu tidak berlaku terhadap orang yang istiqamah pada amalan zahirnya dan elok amalan batinnya. InsyaAllah, kata dia, kalau kita ini seorang yang baik, kata dia, istiqamah dengan amal zahirnya dan elok batinnya, insya-Allah dia akan berada penghujungnya baik. Itu kita nak, tuan-tuan. Tu yang kita nak, istiqamah tu. Bermula dengan baik, dia terus baik sampai nak mati besok dia baik, insya-Allah pengakhirannya baik. Itu yang kita nak cuba terapkan dalam diri kita ini, biar kita sentiasa baik sampailah kepada penghujungnya. Itu dah jadi, kata dia. Dan akan tetapi ia berlaku kepada orang yang rosak akalnya atau sentiasa berterusan melakukan dosa besar, atau tampil, kata dia, melakukan kesalahan besar, di mana ada kalanya amalan itu menguasai dirinya sehingga maut datang menyapanya sebelum sempat dia bertaubat. Pada ketika itu syaitan pun mengambil kesempatan terhadap dirinya. Ini bahaya ni tak? Ia juga berlaku terhadap orang yang pada mulanya istiqamah dengan amalan yang baik, kemudian ia berubah dan terkeluar daripada sunnah yang kebiasaannya dan mengikut jalan yang bukan seperti biasa dilakukannya. Dengan itu ia menjadi sebab kepadanya untuk mendapat kesudahan yang buruk. Di mana dia, apa tuan-tuan, dia goyang. Ada masa dia okey, ada masa dia tak okey. Kena masa dia tak okey itulah sampai masa dan ketikanya Allah Ta'ala panggil dia. Ini yang cukup baik. Ada berkemungkinan ini faktor yang menyebabkan akhirnya dia ini tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Akhirnya pengakhiran dia di sisi Allah Ta'ala adalah mendapat neraka yang penuh dengan kesiksaan. Tuan-tuan sekalian, itu dia
Yang kita nak bagi tahunya, memang tak dinafikan ada manusia baik, ada manusia yang tidak baik. Dia sepanjang kehidupan dia atas dunia ini, dia yang menentukan ke mana dia nak pergi. Kalau dia nak pergi kepada kebaikan, insya-Allah baiklah penghujungnya. Macam nak betul-betul konsisten, tuan-tuan, tak? Susah kan? Nak betul-betul sampai penghujung. Sekarang ini kita masih dalam perjalanan. Tak tahu bila kita akan pergi. Adakah kita boleh istiqamah macam ini sampai ke penghujung? Kita tak tahu. Jadi macam mana cara, tuan-tuan? Usahakanlah supaya sekarang ini insya-Allah tuan-tuan orang yang baik-baik, dan kita berdoa pada Allah Ta'ala semoga sehingga penghujungnya besok kita baik. Jadi kalau bermula dengan baik, pertengahan dengan baik, dan insya-Allah diakhiri besok dengan baik, maka tuan-tuan sekalian, syurga akan menjadi kita punya habuan. Tapi kalau kita tak berapa nak jaga agama, kita ambil lebih kurang, kita takut besok di sana, besok kita akan dapat sesuatu yang kita pun tidak jangka pengakhiran kita macam itu. Kenapa? Sebab Tuhan Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati manusia, ya. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadzuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Ini dia, tuan-tuan, ya. Maka bila dah ada dah neraka, ada dah syurga di sana besok, maka terhadap mereka yang dulu atas dunia lupakan Tuhan, tidak ingat kepada Allah Ta'ala, dia sibuk dengan urusan-urusan dunianya, dia lupa bahawa dunia ini sementara sahaja. Mereka ini Tuhan katakan kepada mereka, fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum haza. Maka Tuhan kata, fazuqu, rasakan olehmu, bima nasitum, dengan apa yang kamu lupakan, liqa'a yaumikum haza, pertemuan pada hari ini. Rasakan azab ini, yang mana azab ini kamu lupa dulu. Kamu lupa terhadap pertemuan liqa'a yaumikum haza, terhadap pertemuan hari ini, yakni hari akhirat. Dekat dulu masa atas dunia kamu lupa, ataupun kamu buat-buat lupa. Sekarang ni kamu rasalah azab dia terhadap peristiwa yang kamu dulu atas dunia kamu lupakan akannya. Kamu lupakan akan berlakunya hari kiamat. Inna nasinakum, dan sekarang ini nasinakum, kami lupakan kamu pula. Tuan-tuan, ya, Tuhan sebut ni tau, inna nasinakum, dan sekarang kami pula lupakan kamu. Artinya besok dekat sana Tuhan tak endah kita, Tuhan tak nak cara kita, dia lupakan kita. Bukan dia tu sifat pelupa, tak, tapi menyindir manusia. Dulu Tuhan kata atas dunia dulu, engkau lupakan kan hari pembalasan ini. Kau buat jahat, kau buat perkara tak baik kan, kau buat apa yang Tuhan tak bagi buat. Sekarang inna nasinakum. Sekarang ini Tuhan kata, aku pula yang akan melupakan kamu. Wazuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Dan rasakanlah oleh kamu azabal khuldi, azab yang begitu kekal sekali di sana besok, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan.
Sekarang ini Tuhan kata rasalah azab al-khuldi. Al-khuldi maknanya kekal. Sekarang ini Tuhan kata rasakanlah kamu azab yang kekal abadi dengan sebab perbuatan yang kamu telah kerjakan dahulu semasa kamu di atas dunia. Jadi Tuhan tutup macam tu tuan ayat ini. Kerana kamu tak percaya kepada hari akhirat, maka sekarang ini kamu terimalah balasan. Aku balas dengan apa yang kamu buat dulu semasa kamu di atas dunia. Makanya adakah Tuhan itu zalim? Tidak. Tuhan tak zalim tuan-tuan ya. Dia betul-betul balas terhadap apa yang kau buat. Yang kau buat dulu atas dunia, kau lawan aku, kau tak dengar cakap aku, masa tu kau tak kena azab apa-apa pun. Tuhan biar je. Tuhan tengok je lagak manusia ni. Kau buat sesuatu perbuatan seolah-olah macam engkau lupa bahawa engkau ada hari liqa ayyaumikum haza. Engkau seolah lupa pada hari itu di dunia dulu. Kau lupa, seolah-olah kau lupa bahawa adanya hari pertemuan hari ini. Yang ini hari kiamat Nabi surah. Ketika kita semua dihimpunkan di padang mahsyar, kau lupa dulu kan atas dunia, kau lupa kan ada hari ini. Sekarang bila dah sampai masa ni, sekarang kami pula lupakan kamu, kami tak kenal kamu, maka wazuku azabal khuldi. Rasakan oleh kamu azab yang amat pedih ini, yang kekal ini, dengan sebab perbuatan kamu juga. Bukan salah aku, tetapi salah kamu yang tak nak percaya kepada aku, tak percaya kepada hari kebangkitan. Kau buat kau suka kau je atas dunia ini, kau rasalah besok dekat sana. Subhanallah. Jadi Tuhan Allah Ta'ala cerita habis dah. As-sajadah yang kita baca setiap minggu ini sebenarnya banyak memberikan peringatan kepada kita. Benda-benda yang berlaku dekat sana besok di padang mahsyar, Tuhan cerita sehabis-habisnya. Maka kitalah tuan-tuan ni harap-haraplah dapatlah kita mengambil pengajaran daripada peringatan Tuhan ini, supaya jangan kita tersilap langkah. Tuhan dah bagi peringatan, kita tak ambil tahu, dekat sana besok barulah kita nak menyesal sebagai satu penyesalan yang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita dahulu untuk malam ni kita sambung perbahasan ayat ke-14 ini pada bulan hadapan insyaAllah.